Kat bahagian belakang dia ada display bateri, mudah untuk korang tengok berapa persen bateri yang ada. Kalau bateri lemah, mudah untuk korang cas. Yang ni lampu yang jenis rechargeable, lampu ni dia banyak mood cahaya. Kalau korang standby lampu ni, macam-macam korang boleh guna. Dia ada banyak mood cahaya macam ni. Kalau tekan sekali, dia akan nyala malap macam ni. Tekan lagi sekali, lebih terang. Tekan lagi sekali, lagi terang. Dan yang ni yang paling terang. Dia punya temperature warna pula korang boleh adjust sebab LED dalam dia tu jenis campuran putih dan oranye. Dia boleh jadi putih, kuning dan oranye. Korang boleh adjust temperature ikut yang korang suka. Dan dia ada satu lagi mood kecemasan dekat bahagian sini. Kalau korang standby lampu ni dalam kereta, bila waktu kecemasan, korang boleh pakai mood yang ni. Dan standby lampu ni dekat dalam kereta, bila kereta korang rosak, korang mudah untuk repair walaupun dekat tempat yang gelap. Yang ni sebenarnya lampu version kedua. Version pertama, kaki dia ni lebih kecil sikit. Kalau yang ni dia lebih lebar, kaki dia ni lebih stabil. Base dia ni lebih solid. Mudah untuk korang jadikan lampu meja. Tapi yang paling padu dia upgrade sekali dengan magnet bahagian bawah sini. Magnet dia ni kalau korang tampal dekat besi yang tak rata, besi yang bulat macam ni, dia tetap boleh grip dengan cantik. Jadi mudah untuk korang tampal mana-mana bila magnet kuat macam ni. Dan kalau korang nak gantung dekat kemah, korang boleh pakai dia punya cakup macam ni. Jadi kalau korang nak cari lampu portable yang jenis rechargeable, lampu banyak function, lampu banyak mood cahaya macam ni, korang boleh check lampu ni dekat link video.